Hai guys, so hari ni kita masak bubur ayam. Okey, pertama sekali kita masukkan 1 cawan beras, kemudian masukkan 2 gelas besar air, and then masukkan pati ayam. So baru kita masukkan ayam. Aku suka pakai ayam ketul ni, so senang sikit lah. Okay, and then kita kacau-kacau. Baru kita masukkan serbuk lada hitam. Lepas tu kita kacau-kacau. Dah biarkan dia masak selama 20 hingga 20 minit. Korang tahu tak, Lazada sekarang ada buat kempen Lazada Riang Bersama Sales yang bermula daripada 24 Februari hingga 17 Mac. Sepanjang kempen ni, korang boleh beli macam-macam dan korang boleh claim macam-macam voucher guys. Macam aku hari tu, aku serve reward beli periuk. Periuk ni lah aku guna untuk masak bubur nasi aku tu. So guys, apa lagi? Jom lah serve reward dekat Lazada. Okay guys, so selepas 20 minit kita buka, and then kita tengok macam kering kan kita punya bubur ni. Okay, kita tambahkan air lagi, and then masukkan cili benggala. Lepas tu kita masak selama 15 minit. So after 15 minit, bubur kita sudah siap. Jadi guys, kalau korang tak tahu nak masak apa waktu bersahur, bolehlah cuba resepi ini.